Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap, macam kenal lah. Kau Syam. Syamsul kan? Syamsul. Oh, Syamsul. Syamsul. Weh, dah lama tak nampak kau. Syamsul Aerosul. Oh, sekarang tu nama kau? Oh, dah lain kau sekarang Dah kan? lain bang, dah lain. Ni, kenapa kau datang ni? Aku nak upgrade kereta Fuad. Fuad mana pula? Nama aku kau boleh lupa kau Nama aku Fahmi lah. Oh, Fahmi Okey lah Fahmi. Aku datang nak ambil kereta lah. Nak ambil kereta Nak ambil kereta. Sekarang aku pakai Pro Kit. Kit mahal juga aku nak main rally, nak main race. Okey. Spur pinion dah set semua. Okay. Pakai Castle, Hobby Wing. Hobby Wing tak tahu. Tak tahu Hobby Wing. Pakai Castle sekarang. Okey, bukan Hobby Wing Aku pakai shock adjustable high low soft height. Oh. Padu. Dah buat rebound 3.5. Pasal strap bar tak? Sway bar. Strap bar pun, ke mana ada strap bar? Orang tak pakai strap bar bro. Lah bau nak gurau Orang kau. sway bar bro. Kau kerja kedasi ke? Gurau tak boleh. Okey. Jadi macam mana aku nak upgrade elektronik lah. Nak upgrade elektronik? Okey, aku nak upgrade banyak kat. Aku dah setting dia tak sedap. Okey, boleh. Sini semua boleh buat. Aku dah start nak masuk competition. Aku dah start nak masuk competition lah. Remote pakai remote apa sang? Aku pakai remote Sanwa M19. M19? Padahal Sanwa M17S sekarang ni. Kerja kedasi pun tak tahu. Aku buat M19. Tak apa, nanti banyak belajar lagi. Sebab pakai pocket kan. Nak masuk rally lah. Memang nak buat setup rally lah. Tapi barang dah ada ke? Belum? Barang dah macam. Tapi kau cakap kau ada Pro Kit? Yelah, ada. Dah ada dah. Ada. Cuma kau nak setup dia lah. Setup dia. Tu datang sendiri. Sekejap, apa benda kat belakang tangan kau tu? Mana? Asal kau sorok-sorok? Mana? Tu, belakang tangan kau tu. Mana ada? Tu, kau ingat aku tak nampak belakang kanan. Taklah ni kit ni. Kit ni lah nak setup Ini kau cakap Pro Kit tu. Macam Pro-Kit lah, macam Pro-Kit. Ini bukan Pro Kit, ini HSP. Aku nak setup rally lah yang ni. Alah. Dah power semua dah ni lah. Mati aku ingat Pro Kit. Elektronik tu aku belum pasang lagi Castle tu. Belum pasang lagi? Ada lah. Shock yang Hello Soft tu semua tak pasang lagi, dah beli lah. Iyalah tu tak pasang lagi. Tengok komen tu. Dia tak pasang lagi. Kenapa komen tu? Dia tak pasang lagi. Busy sangat tu. Ni kacau dia. Ni kalau dari tadi kau tak sembang kencang, aku dah boleh recommend satu kereta yang lagi padu lah. Untuk main rally? Keluar kotak boleh terus masuk rally. Serius lah? Serius. Tak perlu setup apa-apa? Tak perlu setup apa-apa sebab keluar kotak 90 km. 90 km? Nak main rally? Serius lah? Serius. Mahal lah kan? Tak sampai 1,500 pun harga dia. Ush. Serius lah? Serius. Ada. Tunjuk sekarang. Okey, sekejap betul lah waktunya ni. Betul lah, ni waktu dia. Ni kau mesti bang kencang dari tadi. Memang aku terpinga-pinga lah. Okey, inilah dia. Cantik juga. H&R H&R Pitbull. Ini yang dah ramai pakai dah ni. Betul. Memang body shell macam look rally tu. Betul, memang paling recommend untuk kau. Serius lah. Kau nak main kat Putra High ke? Nak main kat Taman Kosas ke? Aku beli kat sini dulu. Kenapa tak recommend? Time tu kau pergi rehat kot. Bila kau datang tu? Lama dah. Lama dah Kan dah otai. Wah, hebatnya kamu. Dah lama lah. Lama sangat tu. Otai sangat tu. Jadi H&R ini macam menarik ni. Menarik sebab dah lah center diff. Lagi kau memang tengah giat nak main track rally kan. Main competition lah. Boleh, tak ada masalah. Memang sesuai sebab dia center diff. Menarik. Dia center diff. Lepas tu ada some parts carbon. So kalau center diff ni kalau kau masuk corner memang cun-cun melecun lah. Memang padu lah. Boleh pair dengan aku punya M19. M19. Ikut kau lah, M19 ke, M20 ke, M22 ke. Kau dengan kereta kau ni terus automatik jadi otai lah. Otai memang dah otai. 2 kali otai lah. 10 kali otai. 10 kali otai. Okey, baik. Yang ni bungkus. Tapi nak dalam kotak ini display je. Untuk kau dalam kotak new semua ada. Okey, let's go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada geng MSA semua. Jadi tadi malu-malu pula dia pakai HSP memang kencang. Bukannya HSP tak bagus, tapi kalau nak tahu siapa yang nak main HSP untuk nak start main, korang nak mudi pun tak ada masalah. Cumanya bila dia datang H&R, kereta ni dia dah siap rally untuk geng-geng yang nak main rally. HSP tu ada kelebihan dia tersendiri. Kau boleh set up universal, korang boleh main rally, kau boleh main drift, boleh main touring. Tapi bila H&R kedua, untuk geng-geng yang nak cari spesifik setup untuk rally, H&R lah jawapannya. Jadi HSP boleh lepak lu yang nak main rally, terus beli H&R. Tengah ada promo, korang kasih clear, okey? Jadi jom kita serbu message.